Baik, kita pergi selepas PRU yang ke-15. Saya nak jelas sejelas-jelasnya lagi. Ada orang kecek ni. Masih ada sampai ke hari ni. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi apa hari ni kita bersama dengan DAP, bersama dengan Anwar. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita ada dua perkara berkaitan dengan sumpah ni. Yang pertama, no Anwar, no DAP. Ini sumpah yang pertama. Yang kedua, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Asal usul no Anwar, no DAP bila? Ketika Muhyiddin Yassin jatuh jadi Perdana Menteri. Dia hilang sokongan ketika dia jadi Perdana Menteri. Ketika itu, jatuhlah dia sebagai Perdana Menteri. Maka kepimpinan UMNO, akar umbi UMNO tanya, KJL jatuh ni, Muhyiddin jatuh ni, jadi kita nak pilih siapa? Ada orang kata Zahid nak bersama dengan Anwar, nak bersama dengan DAP dalam jajaran baru. Maka Zahid kata, tak. Wallahi, wabillahi, watallahi, no Anwar, no DAP. Sebab kita nak lantik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Ketika itu Bersatu masih lagi bersama dengan kita. Sebab itulah no Anwar, no DAP. Tak ada Bersatu lagi. Sebab Bersatu pun masih lagi terlibat dalam pembentukan kerajaan ketika Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Itu lafaz yang pertama. No Anwar, no DAP. Settle ke tak? Settle. Ketika jatuhnya Muhyiddin, tak ada Perdana Menteri lain selain daripada Ismail Sabri. Tak ada kerajaan lain melainkan kerjasama Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Adakah DAP selepas tu? Tak ada. Anwar ada? Tak ada. Maka terlaksanalah sumpah yang pertama, no Anwar, no DAP. Masuk pula sumpah yang kedua ketika menjelang PRU yang ke-15. Bila tiba masa PRU yang ke-15, akar umbi tanya, kita nak buat keputusan nak bersama dengan parti mana? Maka ada yang menyatakan bahawasanya Zahid Hamidi akan bersama dengan Anwar, Zahid Hamidi akan bersama dengan DAP. Tersebar pula rakaman anak cikgu dengan anak murid. Jadi lagu mana Zahid Hamidi nak meyakinkan akar umbi bahawasanya dia tidak akan bersama dengan Anwar, tidak akan bersama dengan DAP ketika itu? Maka di pentas agung Dewan Merdeka PWTC, Datuk pun ada sekali, saya pun ada sekali. Presiden kita untuk PRU yang ke-15, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Untuk bila? Bapa sumpah ni tu be? Bapa laung ni tu be? Sebab nak menjelang pilihan raya yang ke-15. PRU yang ke-15 kita bersama tak dengan Anwar Ibrahim? Bersama ke tak? Bersama ataupun tidak dengan DAP? Bersama ataupun tidak dengan Bersatu? Lepas tu Zahid Hamidi tak langgar sumpah. Sebab tujuan sumpah tu untuk menentang pilihan raya. Ketika pilihan raya kita tak bersama dengan mereka. Jadi Zahid Hamidi tak langgar sumpah. Apa kita lalu duduk dengan DAP ya? Sebab Zahid Hamidi tak bersumpah no DAP, no Anwar, no Bersatu sampai kiamat. No Anwar, no DAP, no Bersatu untuk berhadapan dengan pilihan raya. Lepas pilihan raya, keputusannya dah keluar, kita pun tak tahu kita boleh jadi kerajaan. Amba pula cerita pula lagu mana kita boleh bersama dengan Pakatan Harapan. Apa tak pilih PAH ya? Apa tak pilih Bersatu? Dua-dua ni kan Islam, dua-dua ni kan Melayu. Apa duk pilih DAP? Apa duk pilih PKR? Ha, betul tak?
Esok tu kalau 2 PDN lepas hamba royak, kalau lepas dengar penjelasan Mausi ni, esok masuk kedai kopi. Jawab semula, betul semula hak ke kursi. Kalau orang bersatu, hak nak masuk dengan UMNO tu, royak mula ke dia. Selepas keputusan pilihan raya yang ke-15, pukul 2 pagi tak ada jawapan lagi. Duk ngira undi, betul tak? Kalau pukul 10 tu selesai dah kira undi pilihan raya. Tapi pukul 2-3 pagi tak selesai lagi. Sampailah pukul 6. Barulah tubik keputusan Perikatan Nasional boleh 73 kursi, Pakatan Harapan boleh 82 kursi, Barisan Nasional boleh 30 kursi. Mula-mula hamba ni nali takut pah jadi kerajaan. Kerajaan pusat pun dia, kerajaan negeri pun dia, hamba nak duduk mana? Duk lawan dia sehari 2 ni pun suruh hamba tubik Kelantan. Mau saya mu tak layak duduk di Kelantan, mu duduk kritik kerajaan. Kalau dia jadi kerajaan pusat, nak duduk mana hamba? Mau saya awak tak layak duduk di Kelantan sebab awak mau kritik negeri Kelantan. Hamba pun jawab, mu pun tak layak duduk Malaysia sebab mu kritik kerajaan Malaysia. Yalah. Tak sabar tahap tu. Kalau dia jadi kerajaan habis mak usia. Tak jadi kerajaan pusat mari atas surat sampai. Kalau jadi kerajaan tu, kurung dulu. Si baik hamba ni kecil. Kalau boleh nyelik ke besi tu. Dah. Apabila pagi tu, tubiklah keputusan. Tak ada siapa-siapa boleh jadi kerajaan. Hok kata boleh jadi kerajaan, tak boleh jadi kerajaan. Pakatan Harapan tak boleh jadi kerajaan. Barisan Nasional ambil keputusan untuk jadi pembangkit. Maka datanglah rundingan yang pertama. Ni nak cerita. Yang kamu lebih hebat apa ni? Apa kita tolak apa? Rundingan yang pertama mari ke PWTC. Bangunan Tun Hussein. Di PWTC yang diketuai ketika itu Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung PKR. Mari ke rumah kita PWTC merisik kabar. Sebab apa? Sebab PKR, Pakatan Harapan tak boleh nak tubuhkan kerajaan selain daripada buat gabungan. Gabungan yang menjadi pilihan utama Pakatan Harapan adalah Barisan Nasional. Jadi marilah nak merisik. Royak ni kita ni ingin menyunting bunga di taman. Sudikah Barisan Nasional singgah di hati kami untuk sama-sama tubuhkan kerajaan? Zahid Hamidi kata, nanti dulu. Sabar. Sebab ada kumbang lagi seekor mahu melamar, iaitu Perikatan Nasional. Nok ke Barisan Nasional. Sabar dulu. Nak dengar pula hak kumbang. Rupa-rupanya kalaulah hak tu kumbang, kita bunga, kumbang mari cari bunga. Tapi hak Perikatan Nasional ni bunga kena pergi cari kumbang.